Ini adalah gold bar 50 gram keluaran Public Gold. Tahun 2021 harga sekitar RM12,039. Tahun 2025 harga sekitar RM25,264. Yang simpan duit sekitar RM12,000 dari tahun 2021, nilai duit sudah dirompak inflasi sekitar RM12,000 dalam masa 4 tahun. Untuk mengelakkan simpanan tuan-puan dirompak inflasi dalam jangka masa panjang, simpan sebahagian dalam bentuk emas. Pelbagaikan portfolio kewangan tuan-puan. Simpanan wang ada, simpanan aset hartanah ada, simpanan emas pun ada, kerana setiap portfolio simpanan ada kelebihan masing-masing. Jadi, pastikan tuan-puan faham setiap portfolio simpanan. Menurut pakar kewangan, Tuan Aziz Ali, simpanan di bank cukup 1-2 bulan belanja. Simpanan di SB, tabung haji atau KWSP cukup untuk pembelanjaan hangus. Dan simpanan kecemasan 3 bulan pendapatan dan simpanan jangka panjang, tuan-puan boleh tukarkan dalam bentuk emas. Tuan-puan boleh lihat Dr. Cik Ain. Hasil tabungan emas, dia jual emas dan lunaskan 6 daripada 8 bebangan kewangan dalam tempoh 3 bulan. Jika tuan-puan ingin mulakan simpanan atau ingin mengalihkan sebahagian simpanan tuan-puan dalam bentuk emas, tuan-puan sign up sekarang ataupun rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun dengan percuma. InsyaAllah saya bimbing sebaiknya. Terima kasih.